Okay, episod 4 ni cerita yang mana kita punya betul-betul real turning point lepas yang resign tu kan. Which is yang resign ni, resign yang memang kita hutang tengah keliling pinggang time tu. Hutang kereta, apa lagi, credit card lah, apa semua, whatever, banyak lah commitment. And then resign tanpa ada kerja hakiki. Maksudnya tak ada gaji tetap lah kan. Kalau gaji tetap tu kita tak risau sangat, sebab kalau ada duit habis-habis pun awal bulan atau hujung bulan ada duit, ni tak kan. So what I did lepas yang kita resign Cikgu Tadika tu Cikgu Tadika tu kita ambil program unit trust. So kita buat full time unit trust lah. So kita ambil program untuk yalah boost apa sale apa semua, macam-macam lah, kelas apa semua kan, kelas unit trust tu. Dan kita buat full time. So as macam korang-korang tahu, kerja jadi ejen ni kan, consultant lah kita panggil proper sikit kan. So we call it as unit trust consultant. Kita orang kena banyak keluar rumah. So masa tu kids kecil. So orang kata baby lagi, toddler lagi. So bila toddler lagi tak melibatkan budak-budak kena hantar sekolah bagaikan. So my kids kat rumah, my mum lah yang jaga. So nenek dia jaga. So I keluar pagi-pagi. Ingat lagi masa ni setiap pagi kalau keluar kan, beli nasi lemak tu 2 tau. Beli nasi lemak tu 2. Hari-hari beli nasi lemak 2. Satu untuk breakfast, satu lagi untuk makan tengah hari. Kenapa? Sebab kita nak, yelah kita tak ada gaji tetap. Lepas tu kita tak tahu lagi kita dapat sale ke tak ke unit trust kan. So macam tu lah hari-hari serius. Muak tak muak, memang kita telan je nasi lemak tu hari-hari lah. Jadi macam dah tak ada perasaan kan. Sebab nak cut, tak nak belanja lunch. Kadang-kadang kita buat bekal. Kan kalau rajin lah. Sebab tinggal dengan my mum kan. So tapi tu lah, hari-hari nak buat bekal pun segan lah. Takkan nak susahkan mak kan. So macam tu lah, beli nasi lemak, beli 2. Satu breakfast, satu lunch. So masuk unit trust punya office. Ada agensi punya office apa semua kan. So buat call calling. And then cari appointment apa semua tu. At the same time, yes, yang tadi business yang mula-mula yang kata network marketing yang high O tu jalan lagi tau. Tapi yang tu kita bukanlah macam kena cari klien apa kan. Kita kena rajin promote lah, macam Datuk Alif Syukri tu kan. Kena rajin promote lah. Tapi masa tu bukan zaman orang aktif buat live. Jadi kita cuma promote melalui social media, update posting apa semua macam tu lah. So 2 tu lah kerja kita time tu. And then cari klien apa semua. And nanti kita share cerita jadi unit trust consultant. Dan kita pernah involve juga jadi takaful punya agent consultant. Kenapa kita dah seriously memang kita dah buat macam-macam. Orang kata effort tu kan, tapi itulah dah copy paste lah sebiji apa yang orang kata. Kita dah copy paste sebiji strategi apa yang orang dah berjaya buat. Tapi kenapa kita tak berjaya? Dia adalah benda yang kita reflect pada diri sendiri. And that's why this year, itulah nanti kita cerita pasal jadi freelance agency tu tu topik lain. Sebab kita nak highlight pasal main topik ni kan. Okay, yang age 40 ni. So struggle lah, sebab yelah daripada income 3-4 ribu kan. Lepas tu tiba-tiba downgrade 1,000. Lepas tu kali ni downgrade lagi. Orang kata seriously kadang-kadang ada bulan tu tak ada sale pun. Kadang-kadang kan income kita masa tu cuma sebulan kan dalam 200-300 je. Can you imagine? Daripada 3-4 ribu downgrade jadi 1,000. Jadi downgrade sebulan just 300-400 je. Tak, kadang-kadang tak sampai 300-400 sampai lah. 300-400 tu kan mungkin macam 6 bulan sekali baru kita dapat. Tapi income kita masuk unit trust betul 100-200 macam tu je. So you just imagine. So tapi itulah, thanks to my mentor lah. Kita nak sebut mentor ni, kalau korang kenal, korang jumpa unit trust, nama Norizan binti Ali dan juga Rosita Akmal. Kita panggil Cik Ta Rosita Akmal ni. Rosita Akmal dan juga Norizan. These 2 person dalam team kita. Kak Norizan tu kita panggil Kak Noni tau. Kak Norizan, Kak Noni ni dia adalah leader kita. So memang dia lah yang ada willing untuk turun Melaka. Sebab dia tahu kita dah tinggalkan career. Kita dah memang full time, memang bergantung pada income kan. So dia memang lead gila-gila. Sebab tu kita cakap mentor tu dah memang bagus gila. Serius dia memang guide gila. Guide turun semua memang serius. Dan dia adalah antara orang yang memang
tahulah kita punya jatuh bangun, susah senang, dia banyak support in terms of financial. In terms of financial, duit kereta, duit minyak, kadang duit belanja budak-budak. Okay. Tak, kita tak sedih dah sebab memang dah rasa keras kita dah mampu hanya dah pasal benda tu. Okay. So Kak Norizan tu she's a great leader. So sebab tu kita tak risau kalau kata rezeki kita tak ada dekat unit trust ni, lesen kita terhenti. Seriously, kalau ada antara klien-klien kita yang dengar pasal unit trust ni kan, yang kalau kata tiba-tiba kita tak ada macam mana, korang please don't worry sebab dia bila agent tak aktif ke apa kan, terberhenti kan, automatic semua klien tu akan dapat dekat leader tau. So leader kita ni Puan Norizan binti Ali Kak Noni, seriously dia sangat committed dan dia sampai sekarang, sampai selagi dia bernafas lah, dia memang seriously committed dengan klien-klien dia dan dia memang follow up, dia memang ni, so don't worry. Dan kita akan pas dekat yang tadi lah yang kita ada mention kan, Rosita Akmal. Dia memang sebab yelah these two people, diorang yelah mungkin rezeki dia dekat unit trust, but the ujian dia dekat mana, ujian dekat yang ni yang kita nampak sebagai manusia lah kan. Sebab diorang tak ada komitmen dengan kids, diorang tak ada komitmen dengan family, diorang punya rezeki dekat unit trust kan. So diorang berjaya dekat unit trust, so rezeki seorang. So kalau ada klien-klien unit trust yang dengar podcast ni sekarang ni, kalau korang no worry pasal kalau tiba-tiba Zati dah tak ada jasa semua macam mana, Zati let go, tak. Kita tak risau sebab kita tahu kita punya leader dan kita punya yang one of the team members yang Rosita Akmal tu kat Melaka, dia memang sangat committed lah. So mana klien-klien kita yang also commit dengan dia punya portfolio, no worry, kita memang akan highlight you guys punya portfolio dekat my leader lah. So okay, cut it short. So memang struggle lah. So memang struggle tu lepas few months ke few years kan, lepas tu PKP tau. Ni PKP yang mula-mula coronavirus tu. So PKP masa tu lah kids baby lagi. Kasha masa tu baru masuk setahun, tak silap setahun ke 2 tahun macam tu. So masa PKP tu apa kita buat tau? Masa PKP tu kan challenging where kita tak boleh nak keluar rumah kan. Unit trust agent ni kena keluar rumah. Kan, kena keluar rumah. So masa tu serius struggle lah sebab kita nak cari jaga kids. Lepas tu macam kalau tak ada commitment family kan, tak ada kids, boleh lah kita buat calling dekat rumah kan, call klien dekat rumah, buat online appointment kat rumah apa semua kan. Tapi bila kids baby lagi dengan bunyi nangis lah apa tu kejap suka, so you just imagine. So that's why masa tu kita start dah slow down dah. Orang kata serius lah, memang burn out gila time tu. Tapi masa sebelum PKP tu actually kita buat takaful juga, sebab this is the same portfolio kan. So masa tu unit trust dulu lah, unit trust, lepas unit trust tu so kita tambah portfolio jadi under apa nama takaful tu, FWD, Self Takaful. So masa FWD takaful tu adalah income senang sikit sebab masa tu dia ada fix, macam ada fixed allowance tau. Dia ada program kan, so fixed allowance 2,000 lebih masa tu, 3,000. So tapi masa PKP tu kita struggle lah nak cari sales apa semua kan, tak boleh buat ni appointment bersama dengan kids, sekejap nangis sini sana apa semua kan. So kita memang burn out gila time tu, but kids kecil lagi. So kita start baking. Masa baking ni korang, kita bukan baking try and error, kita invest, spend duit, pergi masuk kelas yang online kan. Kalau korang perasan kat Facebook kan, kalau siapa yang Facebook kan, gen millennial ni biasa dia memang mula dengan Facebook. Ada banyak PJ kelas baking, resepi semua. So kita tak suka masak sebab kita rasa leceh, so kita choose untuk baking dessert kan. So lebih kurang, so PKP 3 tahun juga kan time tu kan. PKP tu rasanya 3 tahun juga. Cuma tahun ketiga tu macam dah longgar sikit apa semua kan. So 3 tahun Alhamdulillah, seriously memang unexpected gila kita baking tu. Tak adalah kita kata income tu sampai ribu-ribu baking tu kan, sebab masa tu tak ada social media sangat lagi. Bukanlah social media tak semacam sekarang kan, dia tak selaju macam sekarang. So but jalan lah sampai kan kita boleh upgrade oven kan, tukar oven baru, kita tukar banyak lah tools kitchen yang kita tukar juga, start baking tu. Lepas tu masa tahun ketiga dah slow down sikit tu,
apa ni, business takaful kita drop kan. So income takaful tu sebab dia bila ambil takaful ni, dia ada satu program tu yang walaupun ada fixed allowance kan, kalau korang tak meet kriteria KPI dia, allowance tu akan drop. So masa ujung-ujung PKP tu lah, so allowance kita dah tak ada. So jatuhlah balik kepada income yang setakat 2-300 sebulan. Kan. So masa ujung-ujung PKP tu baking semua jadi. Tapi itulah benda tu bukan passion kan. Baking ni bukan tak nak buat. So masa tu baking tu kita buat sebab PKP terdesak kan. Dia macam terdesak. Dia bukan passion tau. Bukan tak minat. So kita still mencari lagi. Apa lagi nak buat macam jenis sebab lagi satu goal masa tu sebab nak income kan. So income. Then kita buat business bundle. Business bundle abaya. Tapi masa buat business bundle abaya ni kan masa ni zaman TikTok live apa semua kan. Time ni lah kita pun seriously banyak gila lah invest dekat belajar affiliate, siapa yang nama content creator. Tapi sekarang kita dah tak nampak dah lalu-lalang content creator tu. Nama akak tu siapa dah. So kita join affiliate program, belajar buat affiliate. Lepas tu kita jadi agent. Bukan agent lah, apa orang kata dropship. Dropship. Inai, dropship. Apa lagi barang lagi satu tu. Agak viral juga. Bukan viral lah, famous juga benda tu yang untuk spray. Alah, tak ingat apa nama dia. Tak ada pula dekat depan meja ni. Dia lah. So, kita pernah buat dropship. Jual bundle. Okay. Baking masa tu jalan juga tau. Cuma kita tak se-agresif dululah sebab this is where masa PKP tu kan 3 tahun pertama tu kita develop, kita bina baking business tu kan. So masuk tahun keempat tu kita tak aktif sangat pun, tapi kan kita ada regular customer yang macam kadang-kadang dia akan PM untuk order, kadang-kadang PM untuk order. Cuma benda tu dah jadi macam side income lah. So alhamdulillah kan ada. So memang ada. So kita tak fokus sangat dekat sebab tak minat kan. So kalau ada order baru buat kan. And then kita fokus buat live. Jual bundle, masa bundle abaya. So jual live apa semua. Dan sebenarnya masa proses jual live ni memang alhamdulillah dia mewah sikit time tu. Maksudnya dah dapat balik lah income yang ribu-ribu tu masa macam zaman kejaya dulu kan. So masa tu agak stable. Sangat stable. Dan masa tu lah dapat grow kids properly apa semua kan. Apa semua pergi cuti apa semua bagailah. Orang kata dah stable sikit. But somehow masa proses kita business bundle semua tu kan, kita still mencari tau. So masa tu kan kita dah banyak, kita tengah stable. So kita menggunakan duit tu untuk macam kelas lah kita bayar. So masuk kelas ni, masuk kelas tu. Masa ni lah yang kita explore Etsy lah, explore belajar masuk kelas pasal produk digital. Kita invest lagi grow Canva punya skill apa semua, AI semua benda lah, macam-macam kelas seriously. Dan masa ni macam-macam buku juga kita ni apa semua kan. And then banyak lah masa ni kita upgrade skill apa semua dengan income yang ada. Okay. Sampailah satu masa sebab business bundle abaya, masa tu abaya tengah viral. So memang ni lah, sampai satu masa business slow down. Life pun sendu gila. Seriously drop. That is my mistake yang keberapa? I rasa second biggest mistake lepas yang kata buat hutang apa semua masa ni kan. Tu first biggest mistake in life. Tahu tak? And second mistake in life ni kita rasa macam bila dah stable, so kita tak, yelah, kita punya ilmu berniaga pun tak ni kan. Sebelum business bundle ni, before that kita rewind balik yang lepas resign Cikgu Tadika tu kan, masa lepas kita buat business, masa kita buat unit trust full time tu, ada 2 tahun yang kita develop business dengan husband kedai makan. Benda tu tak tahan lama, 2 tahun je. Tu pun ada cerita, nanti kita share podcast sebab kenapa tak tahan. Ni cerita pasal ni lah, orang-orang Melayu kita yang ni sampai sakit apa semua. Adalah cerita dia kan. Tak jadi, so kita balik Melaka balik. So balik Melaka balik.
Itulah dia buat takaful apa semua kan. Sampailah fast forward balik bisnes Abaya ni, itulah silap kita sebab kita rasa stable tapi kita tak ada buat backup. Macam mana backup? Tak tahulah, rasa macam yelah kita tak fikir pun bisnes tu akan drop one day apa semua kan. Bisnes tu bisnes viral apa semua kan. Tak apalah. So seriously drop kau gila. Dan balik pada masa tu start balik lah cari catch up balik unit trust punya klien apa semua kan. Dan baliklah pada income 100-200 sebulan balik. Seriously. So but kan masa ni lah, masa yang balik pada income balik daripada bisnes Abaya tu gaji income ribu kan. So masa balik pada income 100-200 kan, masa ni kita struggle, kita dah tak nak baking balik tu macam mana tu lah. Tak tahulah kenapa, but then masa ni bisnes vendor tengah up. Kat Melaka ni banyak vendor RM3. So masa tu dan masa ni lah yang kita slow down lah. Lama dah kita punya slow down sampai dah tak boleh nak restock, nak ambil stok Abaya lagi tau. Sebab stok Abaya ni modal dia boleh keras juga. Keras modal dia nak rolling. So silap kita lah tak ada backup. Orang kata strategi tu tak plan betul-betul kan. And then masa ni lah kita dah tak boleh nak rolling, tak boleh nak ni. And then kita buat vendor, which is masa tu kita jual vendor ni. Maksudnya kalau siapa yang, sebab kita rasa kat Melaka je yang macam Melaka dan serta-serta negeri je yang ada banyak vendor-vendor macam ni. Tak semua negeri yang ada vendor ni. Yang mana kita yang mana masak daripada rumah, baker daripada rumah kan apa semua kan. So diorang buat, diorang akan hantar kat vendor tu akan tolong jual. So kita akan makan commission lah kan. Vendor tu akan ambil commission lah. So kita punya jual hasil daripada tu memang kita kena bayar lah. Macam ada setengah vendor dia akan ambil macam satu hari RM10 kan. Ada vendor dia akan kira setiap satu food tu yang terjual dia akan ambil 50 sen lah. Macam tu lah kan. So dah vendor lain. So situlah. So rutin kita time tu, masa ni budak dah tadika. Kids dah tadika darjah 1. Masa tu kan. Agak lama jugalah kita struggle in between. Masa ni kan memang dia burn out. Kenapa? Sebab kita tak boleh fokus kat vendor tu sahaja. Vendor tu je income dia kan. Cerita pasal fasa ni balik. Bila kita dah dekat sini kan, kita dah buat macam-macam. Kita burn out tu sebab kita tak boleh nak fokus pada vendor tu saja. Sebab vendor tu dia cuma income kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang. Itu je. Masa tu lah macam nak catch up unit trust, nak catch up, orang kata tangan macam sotong sebab nakkan income. Sebab bayangkanlah korang sebulan 100-300. So macam masa ni kan kita jujurnya kita survive berdasarkan my kids yang second tu kan autism tau. Ni nanti kita tak nak cerita lah dalam podcast sebab dia ada podcast khas. Nanti kita akan cerita pasal yang autism tu pula. So autism ni dia dapat allowance setiap tahun, which is setahun 1,800. Jujurnya masa fasa kita susah balik tu, kita survive menumpang allowance anak kita yang nombor 2 tu autism. Tapi bukanlah allowance tu kita guna untuk macam suka-suka hati ni. Yelah korang masa ni kids dah grow. So bayang kita punya fasa susah time tu, dia punya, kita isi minyak kereta, kita tak boleh nak isi minyak kereta sekali 100 ataupun isi minyak full tank setiap minggu. Tak boleh. Sebab kalau kita isi full tank 50, katalah hari ni kita keluar isi minyak 50 kan, esok lusa anak nak makan apa, anak nak ni apa semua. Bukan kita tak ada, husband ada, tapi dia sendiri struggle. Sebab yelah kita ada komitmen apa semua, nak settle hutang makan. So dekat situ lah we both struggle. And dia sebenarnya banyak support juga sebenarnya kan. Dia pun buat 2-3 kerja time tu. Husband kita time tu buat 2-3 kerja. Sebab dia ada dream juga yang dia nak bawa family dia jalan semua apa semua kan. Nak bawa pergi mandi pool apa semua kan. So dekat situlah struggle yang kita nampak juga. So dalam masa susah tu dia nak juga kan kumpul duit saving apa semua tu untuk bawa kids jalan semua. So dan kita kena isi, kita punya fasa susah tu isi minyak setiap hari. Kita akan isi RM10 sebab kita tak boleh isi minyak terus. Kita tak boleh nak keluarkan belanja macam diorang kan macam
kalau macam gaji dulu kan, kita macam sekali keluar, setiap minggu macam isi minyak terus untuk seminggu, ataupun isi minyak terus macam full time kan. Kita tak boleh. Sekali-hari kena isi minyak RM10. Lepas tu kan, makan kids pun, sebab kita rotate daripada duit vendor tu. Vendor tu kan dapat hari-hari punya kan. So hari tu habis kat situ lah. So itulah maksud kita. Masa tu memang fasa. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Seriously. And then fast forward. Okay. Okay, so fast forward. Masa ni lah. Yelah, tu orang kata ujian tu kadang-kadang kan yelah, kita bukan ustazah, kita bukannya apa semua tahu. So, tapi satu bisnes abaya masa tu lah yang buatkan kita start tak tahulah, terdetik kan, terbuka hati. Orang kata dapat hidayah ke apa, kita tak tahulah nak panggil apa. Tapi itulah kita start pakai nikab. Kita pakai nikab. Memang start pakai bayar semua, tukar wardrobe apa semua tu kan. Masa fasa masa kita bisnes abaya tu. Itulah fasa yang mana kita totally start abaya dengan start bisnes abaya dengan nikab tu lah yang kita punya hijrah tu. Tukar wardrobe semua tu lah. Okay, itu kisah lain. So tukar wardrobe semua. And then masa titik yang kita down gila tu kan, yang masa income tu, masa yang kita buat vendor semua, yang kita kata kais pagi makan pagi, kais petang makan petang tu kan, dia bukan level lagi income sebulan 100-200 tau. Dia income, kita panggil masa tu memang kadang-kadang sebulan tak ada income pun, dia kira income hari-hari. Sebab kita based on vendor. Lepas tu yang baking tu pun, kalau ada, tak ada macam tu. Lepas tu serius lah, burnout gila. So unit trust, tapi unit trust kita masa tu dah pasif lah masa tu. Cuma pasif kita, itulah that is alhamdulillah lah. Unit trust kita tu masa tu pasif. Sebulan 1 ke 200 tu memang pasif, memang akan masuk. That is, sebab tu cakap kalau korang betul-betul boleh fokus kan, sebenarnya pasif income kat unit trust tu real. Cumanya komitmen untuk jaga portfolio klien lah. So masa tu income trust kita pasif. So kita sebenarnya menumpang tu lah. Ada income pasif kat masa buat unit trust tu. And then ada menumpang tu lah allowance anak kita tu yang setahun 1,800 tu untuk makan minum dia apa semua. Dan bayangkan fasa kita susah lagi tu time tu. Kita masa tu kita jual macam-macam lah. Masa kita declutter rumah, bilik apa semua, mana barang yang tak pakai yang elok yang boleh dijual, kita akan jual. Kita akan jual kat Facebook. Masa Facebook marketplace apa semua kan, kita akan jual. Okay, dia punya tahap susah dia sampai macam tu. Dan masa ni lah kita tak tahulah, memang banyak lah orang kata kita balik pada yang Maha Esa kan. Kan masa ni kita start mula je lah. Kita dah try macam-macam kan. Apa yang tak buat, affiliate dah buat, baking dah buat, apa semua dah buat. Dan kita mulalah mencari balik kan dekat pencipta kita. So kat mana yang kita silap, where did I did wrong apa semua kan. So masa tu kita mula balik sebab kita dah start hijrah masa bisnes bayar tu kan. Masa tiba drop. So kita mulalah balik pada sujud balik usaha semua kan. Memang so that is where rutin apa semua masa tu, puasa lah semua macam lah, kita balik pada rutin tu lah. Kita masa tu lah kita start balik nak qada solat lah apa semua kan. But seriously memang sampai husband pun dia tak cakap tapi dia nampak sedih. Kita ingat ayat dia kata saya tahu awak, apa ayat dia, saya tahu awak tengah struggle sekarang ni kan. Tapi itulah dia selalu pesan, jaga sebab masa kita PJJ, masa ni kita PJJ kan. Masa PJJ, so dia faham apa yang kita rasa lalu dan beban yang kita pikul. But itulah dia selalu pesan lah kan, jaga makan apa semua ni apa semua. Walaupun dia sendiri struggle, dia tak cakap dan dia tak tunjuk, tapi kita tahu dia pun struggle sebab dia pun buat 2-3 kerja masa tu. Yang ni memang tak boleh tahan. Okay, and then sisilah masa tu memang zaman susah yang
Memang kita banyak sujud apa semua, buat balik ni lah kita nak mencarikan, kita nakkan Allah tu tunjuk kita jawapan apa yang kat mana silap, so apa yang ni kan. And then masa ni lah sampai satu masa yelah Allah tu datangkan satu idea kan, tiba-tiba ada idea, datangkan satu macam dia macam bagi jawapan, tapi itulah jawapan kan, so slowly kita jumpa lah jawapan dia. Okay, kita sambung yang ni kan. This is my where, yang fasa yang kita reset balik, reset yang mana kita slowly bangun balik daripada jatuh tadi. Okay, kita sambung lah episod 5 next. Macam mana kita bangun slowly, building up.